Seorang warga masih menampak lelaki bukan Islam kerana makan di sebuah kedai serba nikah pada siang hari di bulan Ramadan mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Johor Bahru pagi ini. Namun mahkamah menolak pengakuan itu selepas Abdul Razak Ismail, 65 tahun, mempertikaikan fakta dalam pertuduhan terhadapnya. Menurut laporan media, Magistrate A. Sharmini mengarahkan tertuduh melantik peguam bagi membela diri. Dalam perkembangan mengejut, mahkamah kemudian memerintahkan pelepasan tanpa pembebasan atau DNAA selepas dimaklumkan bahawa pihak pendakwaan perlu merujuk kes itu kepada Jabatan Peguam Negara. Terdahulu suspek didakwa di bawah Seksyen 323 kerana kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 1 tahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kejadian berlaku di sebuah kedai serba nikah di Johor Bahru dan dirakam dalam video yang tular di media sosial. Mangsa yang dikenali sebagai Elijah berkata, dia sedang makan apabila didatangi seorang lelaki warga emas yang bertanya sama ada dia berbangsa Cina. Lelaki itu kemudian meminta untuk melihat kad kenalannya sebelum memarahinya kerana makan secara terbuka dalam bulan puasa walaupun mangsa bukan beragama Islam. Mangsa turut mendakwa dia ditampar beberapa kali dalam insiden tersebut.